Ini bukan. Nak ke mana wahai Pak Uda? Mengapa dirimu berkaki ayam? Kau tak nampak seluk udah putus ni, mengajai ni dah. Gara-gara jaya rumah orang. Rumah apakah gerangan yang sedang Pak Uda cari sekarang ini? Tak usahlah dia kau nak berbahasa Indonesia dengan aku. Lawyer tegak aku dengar. Bantu Pak Uda dulu cari rumah. Udah ada beli rumah baru. Dia kau nanti pasti dia kau tertarik tengoknya. Rumahnya murah. Ya? Dalam tak ada duit, beli rumah. Alah, bukannya cash, kredit. Itu pun 50 tahun baru lunas. 50 tahun? 50 tahun. Rumahnya murah. Pokoknya rumah tu sejuk. Lapang. Besar. Tak cash, kredit. Itulah kalau cari rumah kalau dapat. Usah nak banyak cerita. Yuk kita pergi. Kalau begitu, silalah naik. Yuklah, ya. Yuk. Berhenti. Rumah. Rumahnya. Yuk cepat naik. Yuk kita tengok dalam. Dahlah, so banyak intip-intip. Cepatlah, usah banyak gaya. Ni nama Pak Uda. Mantap kan? Ini nanti kita rombak. Kita ganti atap nipah. Mantap tak? Udah beli rumah. Ini namanya beli kucing dalam karung.